cita, tak kira hasilnya, mahu tahu dunia. Dan ku punya cita benar yang ku capai, ia perjuangannya. Manusia ada penggoda, ada digoda, ada diluka. Aku kejar impianku. Cuci jangan tak cuci. Cuti ya. Korang sorang-sorang pun aku tak kenal lagi. Saya Bulwah. Iman. Syukri. Mikhail. Aku tahulah. Kan ada nama kat baju-baju korang tu. Sekarang beritahu aku cuti untuk apa? Apa masalah dia? Encik Waira. Bagilah peluang kat kita orang ni. Urat-urat tulang-tulang kami ni perlu berehat. Asyik kerja bosan ni. Bukannya lama pun Encik Waira. Seminggu dua je, betul tak? Minggu 2? Tahu tak seminggu 2 tu berapa hari? Cuba kira berapa hari? 14 hari. Tak lama ke tu? Ini masalah ni. Apa? Saya nak adukan di JPJ? Sebab jabatan itulah yang menjaga hak kami semua sebagai seorang pekerja. Hei, JPJ tu Jabatan Pengangkutan Jalan. Van kita tu tak ada masalah apa pun. Kan? Saman-saman pun selama ni syarikat yang membayarnya. Itu tolak gaji. Iyalah. Takkan nak tolak gaji aku pula? Masalah dia sekarang, korang nak cuti hari ni juga korang minta, mana aku boleh bagi? Bunyi macam tak boleh aja. Memanglah aku tak bagi. Kami tak kira. Kami sebagai pekerja di sini ada hak untuk bersuara seperti ini. Seperti ini. Ini bukan marah ya Cik Waira. Ini cuma nak menerang dan menjelaskan supaya Cik Waira dengar. Kami sebagai pekerja yang bekerja di bawah syarikat ini ada hak untuk bersuara. Itu penting. Kalau macam ni kami akan adukan di jabatan. Jabatan yang menjaga pasal hak ni. Kalau kami kata kami nak cuti lah. Amboi. Alamak. Korang semua ni nak ugur aku ke apa? Cik Wira, kami semua tak bermaksud nak mengugut Cik Wira macam tu, Cik Wira. Lagipun budaya ugut-mengugut ni memang tak patut kita gunakan. Walaupun sesama Islam, walaupun berlainan bangsa. Sebab kita ni satu Malaysia. Kita perlu bersatu dan kita perlu cuti, Cik Wira. aku ni nak cuti. Alih-alih kena cuci lah. Kurang-kurangnya kita ada usaha. Ada cadangan-cadangan yang bernas yang keluar daripada kotak kepala otak aku ni. Bernas apanya? Elok-elok boleh cuci lah pejabat. Ni tersadar kat tempat lapang ni Biar dia lapang daripada sempit macam otak kau tu. Siapa yang bising selama ni kau tau? Cakap van rosak lah apalah. Aku nak minta tukar van, bukannya nak minta cuti. Ini bukan masalah minta. Siapa yang bising selama ni? Siapa yang pandai buat muka kesian? Engkau kan? Aku tak pandai tak nak buat muka kesian dengan Cik Waira tu. Patut Cik Waira. Saya nak cuti boleh tak? Bukan aku tu. Bukan aku lah, Bula lah. Korang berdua janganlah sebut nama aku. Lagipun jangan buat konspirasi dalaman. Kau faham tak? Tak, yang korang ni pun nak bergaduh pasal hal kecil kenapa? Hal pasal cuti ni kan hal kecil je. Betul. Sangat-sangat kecil. Betul. Yang penting, sampai hari ni kita berempat ada kerja. Betul. Kita boleh cari rezeki. Betul. Kita sentiasa kena buat kerja ikhlas. Betul. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Pasal ikhlas ni. Seikhlasnya aku tanya kau lah. Bila kali terakhir kau dapat cuti dan kau dapat balik kampung? Bila? Mak. Ikan salai. Ikan kering salai, Mak. Kau, Mel. Siapa? Dia tak bau syurga. Ulah. Dah lah, Man. Jangan